kadang giyu merebut-rebut. Walaupun dia pegah menan, baik je tampil lah mik-mik tinggi pada merebut. Ya hanjit lain ku. Lam beramal pun tidak boleh berlebihan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Yang gak perkara pertengahan tu. Baik nanti lem dengar dakwah lon, tengah mengoh tubuh, kamu mulai merebut mik masjid tu. Pakai lah nai. Pokok ji lon dak walau kata tu kata ada kata tak ke tidak kuadan. Ya, di bandong. Baik tempe menandat. Haji berlebihan ni. Nyoka berlebihan bahaya. Nak kejadian sebab tu. Nyok kalau cerita, mungkin orang turis tengku Samsul Bahri Denom. Pendakwah kan. Yang luar biasa dakwah kan. Yang cerita ni gua kepegang Samsul Bahri bahwa jamun lu dengar dakwah lagi oleh anak muda. Bak siuro nasi don anak muda kena mamai surah. Nyolun sekali mongtung kung kawin kampungnya golong tu mengadan. Nyo hang kumah payah tu mengadan juga. Ijak ke masjid awal ijak maghrib tu. Kena azan. Lagian tu masjid kawai gop Ramadan. Ternyata gop nak dengar dakwah. Yang gejak teman Isya awal gak yang jak mentang awal gop lo. Ijak subuh mentang awal gop lo. Oh mah kena mudanya nyekan cerah ke. Nya payah tu mengadan di pancara-cara deh. Hilang masjid tu. Yang kalau begah kembali begah. Hilang masjid gejak mik poduk pada dah. Nang kamar masjid tu. Nyong tu mengadan tu. Tengok junan. Kemudian ka jaga tengah anak mudanya. Lagian ka jaga tengah ibu sekalian, gupi ju mata kau tahu. Lu tampin tanda hurung, belah no tanda hurungnya. Kanya untuk mengadan. Gadan ju tu. Gudong ju dalam kamar masjid nan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gadan. Dia udah gampung apa gapuk donya sawadan. Sawadan. Kau teman cuma nyok orang kampung kat kedai tu. Berangkat jak masjid Bandung. Itakat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang habis tempat Bandung jak masjid jak kalon sawadan tu. Duduk tengah kun hayya salat. Hayya 'ala salat. Duh jempah kurang baru tu. Nyanyo kabeh ingat banjara. Urang kampung ka punuh nak jak masjid Bandung. Hana cara le ki pantai lah nak pegat tu. Kakak minta cara lain gebeh jumi kaya. Tes 1 2 jadi satu royong. Makna dia bersekalian, kon ceritanya yang boleh pegah katanya, yang boleh pegah adalah baik berlebihan tak cik. Kata tepa surah lagi yang rupa. Sedang-sedang saja.